Nak rebus kek ke? Rebus apa? Nak keringkan toast saja. Sebelum kau tepung tu kita toast saja. Uish, sedap weh. Dia sangat fluffy ya kak. Dia ni masih sejuk and then dia macam nampak macam keras lah, tapi sebenarnya dia sangat moist. Okay, mari sini. Mana nak makan? Aku nak satu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap, buah. Weh, sedap pula rasa dia. Macam tak nak bagi orang je kecil. Oh, bau butter dia kuat lah. Jemput Makan semua. jemput tengok. Rasa dia macam unik sangat lah. Guna butter cup. Butter, pure butter boleh. Aku rasa macam makan kek butter campur buah. Buat kek makan rasa dia gemuk. Sama lah macam Rina. Bau dia pun bau butter ya. Butter Memanglah cup. bau butter, takkan bau sangkuit kot. Tapi rasa sakit sikit kan. Dia macam Kek buah ni lama. tapi kalau kita makan dengan kopi sedap kan? Kan? Oh, ini kopi oh. Mari ya. Macam raya Okey dah. pula. Ha? Macam raya. Dah macam kau raya kan? Betul hang. Kalau raya kek dia mesti rasa dah. Rasa macam kita nak raya ke macam